Hai rakan-rakan, selamat petang semua. Hari ini saya nak bawa you orang review lori terpakai ini. Ini lori brand dia Hino 1 tan. Ini dia punya lori 10 kaki wooden. Kita sudah cantik sekali. Dia ada pagar. Okey, kita tengok dia punya dalam. Okey, buka itu besi kiri kanan. Okey, tengok dalam dia. Tengok dalam dia cantik sekali. Tak boleh pakai terus ya kawan-kawan. Okey, tutup pun senang. Okey, kuat, lepas tu letak dalam itu besi. Ini pun sama letak dalam. Walaupun ini lori second hand, tapi dia semua cat sangat cantik. Tengok dia punya rim. Kita tengok rim dulu. Nampak rim dia berkilat-kilat. Ini dia punya cat 2K. Kita sudah cat 2K sliver dekat semua rim. Sekarang kita review ini lori punya dalam. Dalam cantik tau. Okey, aircon dia semua pun sejuk. Tengok dalam dia. Cantik. Tengok steering dia. Tengok dia punya cat semua. Oh, ini macam original baru dah. Ini tengok dia punya atas bumbung. Tengok bumbung macam baru juga. Okey, tengok dia punya dashboard. Dan tengok dia punya color, dia punya warna dia. Nampak tak cantik semua? Sangat cantik. Ini tip-top dia punya warna semua, dia punya cat. Sekarang lori ni dari 38 umur jadi pula 18 umur. Dah jadi muda balik. So, rakan-rakan, kalau you orang nak review ini lori, boleh datang cari kami. Nama company kami Dhaka Truck Solution Sdn Bhd. Kita ada dekat Kapar 10, Jalan Benteng, Kampung Kenangan. So, lori ini tunggu you orang datang review. Selain lori lama, kita pun ada jual lori baru. Hino, Fuso, Isuzu, Dongfeng, Foton, semua kita ada jual. Kami akan kasih solution yang terbaik kepada anda semua. Last, kita tengok ini lori sekali lagi. 3, 2, 1, action.